Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ni kita akan bermain Stumble Guys lagi, geng. Tapi sebelum tu saya nak hampa semua subscribe, like, komen dengan share, geng. Semula-semula sebab apa? Sebab saya akan main game ni sebab dia ada event yang menarik, geng. InsyaAllah saya nak main ni, yang tournament ni guys. Okay, so tanpa membuang masa kita akan teruskan. Yang dekat TikTok boleh follow lah. Ni tournament ni, geng. 10 yang mana ni? Bot dash don't fall. Oh, benda tu akan langgar kita, geng. Kita tak boleh jatuh. Oh, jadi tak mau kita kena. Okey. Ui, kenapa aku sendiri yang seorang diri nak jatuh? Okey, dah kali ni dah kena guys. Okey, kita kena jaga diri kita. Orang lain enggak. Kita jaga diri orang lain, guys. Kita jaga diri kita lagi. Wih, kena damage aku. Okey. Nampak. Baik. Ya Allah, kena belah lepas. Okey, kita tak boleh kita steady. Nampak tak, geng? Easy kan? Just jaga diri sendiri. Kita tak sibuk dengan orang. Sebab kalau kita jaga orang, kita dikhianati, kan? Kita tak perlu nak jaga orang lain. Kita jaga diri kita sendiri. Okey. Dapat dah map baru. Macam mana ni? Ni serius aku tak tahu macam mana. Don't fall. Macam mana, geng? Macam mana ni? Situ ni. Oh, mami kena tolak-tolak. Ui, kurang ajar. Oh, kena main katak-katak lah. Katak. Ni lagi sedap, geng. Wedoh, aku sendiri yang kena buruk lagi. Oh gitu guys. Aku tahu itu. Macam mana kita jaga diri kita, ya. Tak perlu sibuk hal manusia lain di sana. Bro. Tak jatuh, guys. Bapak malu saya ada. Bro. Bapak lah susahnya nak bunuh orang saja, aku yang mati duduk kalau macam ni. Ada wakil dua orang dah mati. Kita lepok. Kita biar mereka. Ya. Okey, lagi seorang. Janganlah aku yang mati. Oh, kita gendok ni. Nampak ke? Dia segendok lah dah menang. So kita perlu menggunakan IQ kita yang sangat tinggi. Tak perlu nak susah nak masuk dalam perlawanan tu. Buat semua. Nanti lawan-lawan dia kita jatuh. So ni adalah game yang terakhir, geng. Adakah kita akan menang, guys? Kita takut, guys. Okay. Kalau kita menang ni, guys, aku main guys. Oh, kalau aku tak main, guys. Kita dia start boleh jatuh ni. Okey, dia start turun dah. Okey. Jadi santai, kita kena santai. Nampak guys. Nampak kita punya IQ. Okay. Ya Allah, lompat tak kena, guys. Waduh. Ya Allah, kenapa lah aku tak sabar sangat nak lompat tu, guys. Sini. Ya, inilah salah. Okey. Aku dah benar. Ya Allah, dah cakap dah tak mau pusing-pusing ni. Tak mau lagi kita macam kita kena gendok. Tumbuk lagi, guys. Dari. Ada orang nak tumbuk lagi. Kita tunggu, kita gendok. Woi, dah siap kita jatuh, guys. Okey, tak apa, kita gendok. Alah, bosan lah gendok, guys. Tak ada fight tu. Ni. Untuk. Itu nama dia. Ui, dah siap dah nyawa ni. Tak apa lah, aku gendok lah, guys. Kita gendok saja, geng. Kita gendok. Oh, semua orang kejap-kejap orang ni.
Abang geng, gendok itu pasti geng. Wih, ini semut kan untuk berkejap. Dia masih sial lah yang duduk kejap-kejap. Stop it. Get some help. Bongok yang kejap-kejap tu. Sabar, aku ada orang tadi sampai di mana. Nasib baik lepas. Nasib baik lepas tu. Oi. Aduh. Beri game apa pula ni guys. Kau ni dalam lompat je. So jangan kena tackle ni orang. Woi, biar buat. Okey. Sorry duk terbersih duk. Ya boy, ini koti tau. Wah, dia main dah masalah lag ni, ya Allah. Tak boleh, kita jangan cari doang, kita tu kat nak selamatkan diri sendiri dulu. Kita stay sini. Dah main dah bangsa-bangsa tolong. Ya Allah, aku mati. Aku dah agak memang aku akan matinya. Semut lah dengan panda tu. Sial lah. Ya Allah. So aku rasa itu saja lah untuk video kali ni geng. Memang sial lah panda tu. Okay, so aku rasa itu saja untuk video kali ni. Okay, jangan lupa subscribe, like, komen dengan share geng. Yang dekat TikTok boleh follow tu. Nama TikTok dengan nama YouTube kita sama je. Okay. So assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.